Okay, so ni contoh lah pembangunan tanah lot. Tuan tanah beli tanah, naikkan rumah, chalet dan sebagainya lah. Tak tahulah swimming pool segala benda nak letak. Tapi selalu isu adalah isu sambungan elektrik. Cuma Alhamdulillah masa pasang solar kat sini, TMB pun masuk. So kita hybridkan sistem lah. So boleh tengok dekat atas kita ada panel 45 panel. Ini yang side belah sini, yang belah belakang ada lagi 2/3 lah. So dipenuhkan dengan panel solar. Supaya rumah ni kita panggil rumah daya tenaga lah, standalone, boleh survive. Kalau katalah pokok tumbang pun kena TMB, rumah ni masih lagi ada bekalan elektrik lah. Ada banyak lagi lah plan untuk tanah ni nak bangunkan. Again, siapa yang ada tanah lot, jangan risaulah kalau tak ada api. Kalau dah ada api, insyaAllah boleh ada air, boring ke. Macam ni ada air terjun, boleh dapat air bukit. Lepas tu komunikasi. Pun jangan risau, dah ada Starlink dengan satellite punya internet sekarang. So sangat mudah. Kalau ada tanah lot, jangan bazirkan, boleh bangunkan dengan solar. Okay, so ni sistem yang ada kat sini. Salah satu sistem jarang yang kami buat. Sistem yang barang bukan daripada pihak kami datang pasang lah. Ni kami pasang pun atas sebab-sebab insyaAllah kami prihatin lah. Barang dah ada kan, kami tolong pasangkan. Cuma yang baru ni, brand bateri Enteleki ke. Ni high voltage bateri. Boleh tengok dia punya 480 volt. Dia punya total voltage high voltage bateri. Dia maknanya sambung-sambung ni dia secara series lah, bukan secara parallel. Dan inverter bapak besar ni adalah 33 kW. 33 kW 3 phase untuk rumah ni. Mulanya original rumah ni dijangkakan tak dapat TMB, tapi selepas dah pasang ni dia sambil, bukan selepas, sama timing. TMB dapat masuk, solar pun dapat masuk. So sistem sini kita jadikan hybrid. Kita ada solar, bateri dengan TMB. So setakat ni lah, rumah ni mungkin belum penuh digunakan lagi. Memang TMB tak pakai lagi lah. Habis solar, bateri bateri pun banyak kat sini. So kita sambungkan kepada DB rumah ni, DB 3 phase. Ini PV combiner box, dia datang bagi one shot semualah. Inverter, bateri, combiner box. Inverter ni brand dia Koyo. Okay, kita pasangkan PV combiner box dia ada dekat sini. Ada, tak silap saya, 6 string yang turun ke bawah. Dia setengah sini, ni tak pakai. Ada 3 string je. Satu, sebelah sini ada 2. 1, 2, 3 lah yang pakai. So kita pakai barang ni, kita siapkan pasang, termasuk panel solar. Ada benda-benda yang kita kena pasangkan sendiri, seperti rail tak sesuai guna sini. MC4 pin dia agak halus dan lembek, kita pakai MC4 yang berkualiti dan kita tolong pasangkan. So inilah case dia. Salah satu case yang kita buat, maknanya barang dibeli oleh pelanggan, kita tolong pasangkan. Ini adalah sebab kami prihatin lah, sebab barang pun dah sampai. Satu yang saya nak terangkan, kalau buat cara macam ni dia jadi satu isu. Kalau sistem tak berfungsi, kita nak salahkan barang atau nak salahkan pemasangan. So ni nanti kita tak gemar lah, tak sedap isu ni. Nanti berdolak dalik ke, kita tolak sana tolak sini. Dan yang kedua, dari segi servis lah. Macam kami masa mula-mula pasang ni ada sedikit isu komunikasi lah dengan pembekal ni. Dan manual pun semua masih lagi mesra bahasa Mandarin ke bahasa bukan English. So nak berkomunikasi tu ada sedikit kekangan, tapi Alhamdulillah dapat diatasi. Sebab kita gunakan pengalaman sistem lain dia hampir sama, cuma ada beberapa tu yang kita kena faham lah. Contoh kadang dia punya, kadang writing pun, write up dia pun ada tulisan, bukan tulisan English sikit. So kita kena fahamkan. So Alhamdulillah sistem dah beroperasi, rumah pun dah gunakan solar, guna bateri, yang last baru guna TMB. So, macam biasa kalau ada buat rumah kat tanah lot tak dapat TMB, satu kebesaran dia TMB kat sini, dia kena lalu jalan tau. Jalan ni banyak pokok-pokok tinggi. So kalau pokok jatuh memang yang menyentuh ataupun wire putus lah. Maknanya rumah ni masih lagi boleh stand alone ataupun kita panggil daya tenaga.